Kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat telah melaksanakan program Kampung Angkat Madani pada tahun 2025 di Kampung Buntal, Kuching, Sarawak. Kerja-kerja menaik taraf Dewan Serbaguna dan kerja-kerja berkaitan mengambil tempoh 28 minggu dan kini kita menyaksikan transformasi yang sangat bermakna dan memberi nafas baharu kepada penduduk Kampung Buntal, khususnya menerusi fasiliti yang lebih selesa, moden, selamat dan kondusif selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Untuk yang sebelumnya, kemudahan sini kita amat terhad. Dan selepas baik pulih, banyak kemudahan di peringkat sukannya, programnya, aktivitinya untuk kemudahan sekitar kawasan Dewan Misri Buntal ni. Untuk manfaat peningkat komuniti kampung banyak dah. Perubahannya sebab sekarang fasilitinya memudahkan program-program berjalan dengan lancar. Lepas tu kawasan dia dah nampak luas. Lepas tu fasiliti banyak tambahan selepas baik pulih Dewan ni lah. Sebelumnya, keadaan Dewan ini agak susah nak digunakan untuk bersukan. Selepas diperbaiki, syukur Alhamdulillah, pemuda-pemuda dari Kampung Buntal menggunakan Dewan ini dengan selesa dan selamat. Semenjak Dewan ni ada, kita dapat main any games pada waktu malam. Tidak seperti padang di luar. Ketika waktu malam kita memang tidak dapat bermain apa-apa disebabkan tiada faktor cahaya. Pada waktu malam, daripada kita main handphone game, kita boleh buat benda yang manfaat untuk badan kita, especially bersukanlah waktu malam. Saya bawa yang dari luar bandar juga main di sini. Alhamdulillah setakat ni dia orang berpuas hati lah. Kita nak perkenalkan Dewan kita kepada rakan-rakan yang luar dari Buntal. Kemudian keselesaan Dewan ni dan juga kebanyakan Dewan yang kita booking macam hari-hari Sabtu Minggu memang penuh lah. Jadi kita ambil kesempatan dalam memperkenalkan keadaan di kampung ni. Kita dapat juga beriadah dalam Dewan ni lah. Selepas ni perancangan kita daripada pihak JKK Kampung, kita akan menambahkan lagi tempat-tempat seperti jualan-jualan untuk komuniti kampung. Lepas tu kita akan membuat banyak lagi program-program dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan komuniti kampung dan orang luar lah. Buat masa sekarang kita telah melantik ketua kuasa kecil untuk mengurus keselamatan dan penggunaan Dewan ini. So sekarang kita banyak menerima tempahan terutama sekali bagian masukan dan kita terbuka juga kepada program-program untuk kampung, lepas itu nikah kahwin, program keagamaan pun kita terima juga di sini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan terima kasih juga kepada YB Dato' Seri Nancy atas baik pulih Dewan yang amat indah ini.